Apa hukum wanita dalam haid masuk masjid dengan alasan sebab nak akad nikah? Adakah sebab lain wanita yang dalam haid boleh masuk masjid atau surau seperti takut duduk kat luar seorang? Betul kan mazhab Hanafi tak ada solat jamak, yang ada qasar saja? Untuk guana gamuk rakyat Malaysia, terutama orang miskin, hidup keadaan sara hidup makin meningkat, harga barang naik sama. Beratlah kita gini. Jawabnya, perempuan yang haid boleh masuk dalam masjid, tak boleh berhenti. Yang boleh lalu sahaja. Jadi bahasanya tak boleh masuklah, duduk luar lah. Kemudian dia kata, dah macam mana kalau nak akad nikah? Kita jawab, orang puan akad nikah. Ada mari tubik kau ni akad nikah. Bahasa sibuk saja. Dah imam juru nikah nak tanya dia. Faham tak? Setuju ke tidak? Dah setuju dah apa? Kena naik dalam masjid. Boleh tak hidup luar, duduk dalam kereta? Boleh tak? Imam kata dah mana pengantin perempuan? Dalam kereta lah, pasal dia uzur. Nak? Turun lah Tok Imam sekejap. Bos apa tak boleh turun sekejap? 100 riyal kan? Turun sekejap. Nak? Tanya daguan ni setuju tak ni dengan calon ni begini, awak setuju hang ke tak? Tanya situ, kalau tak ikut tak pergi tanya dia mah. Dia mari di mana pula orang puang ni duduk suka dia akad nikah. Ke Tok Imam lepas akad ijak kabut puang pula? Tak ada. Dah tak ada. Kalau muda haid pun tak boleh duduk tengok depan tu. Duduk jauh pada orang tu, suku tu, duduk sini. Nak tengok dengan orang nikah. Orang nikah duduk tengah ni, puang duduk sini. Ni congok dah di depan tu, macam nak sanding dah depan dalam masjid ni. Jawabnya orang puang tak ada akad nikah, lelaki saja. Jadi kalau uzur duduk luar. Imam-imam nikah kena tanya. Kalau uzur kena beri peringatan. Uzur jangan naik dalam masjid. Hukumnya haram. Nikah sekalipun tak boleh. Biar tegah gitu. Kemudian kalau masa mana boleh masuk? Kalau takut duduk luar, boleh tak masuk dalam masjid dalam keadaan haid? Boleh. Ulama buat contoh dalam kitab Majmu', dalam kitab Rawdah, dalam kitab I'anatul Talibin. Perempuan yang haid, orang yang junub, diharuskan masuk masjid ketika darurah. Bila darurah? Nikah bukan darurah. Faham? Dah takut seorang duduk luar, ambo nak mari nikah pengantin, tapi tak boleh nak masuk duduk masjid, mundur seorang, tak ada orang boleh temang luar. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Mesti dia boleh khabar kita tak boleh masuklah masjid. Jadi maklum temang kita. Boleh kata gitu? Boleh nak berlaki lagi pandai. Jadi alasan duduk seorang luar tak boleh sabar. Dia kata boleh masuk, ulama kata seperti dikejar oleh orang jahat. Boleh? Orang nak wogol dia, orang nak bunuh dia, orang nak tikang dia, lari masuk dalam masjid. Haid, maaf pada syarak kerana menyelamatkan nyawa. Itu baru boleh. Rima kejar, singa kejar, anaconda kejar, baru boleh masuk dalam masjid.